selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagai turut gembira. Oh, 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 balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Oh, oh, balik kampung. Hati girang. Oh, 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 balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Hati girang. Ya, semua anda sedang menyaksikan Musika Raya Inspirasi bersama saya Haidar Hasanuddin. Terima kasih semua walaupun di hari raya ni, walaupun sibuk melayan tetamu tapi tetap setia di hadapan TV untuk menantikan rancangan ini. Dan yang penting pastinya semua akan nantikan siapakah tetamu saya kali ini. Yang ni surprise. Sebab apa? Korang kena stay tune selepas ini. Selamat Hari Raya! Macam yang dah dijanjikan. Saya sebenarnya amat teruja sekali bila tengok acik-acik ke depan tu sambil makan tak nenas masih setia depan TV kan. Walaupun comot-comot terabur tu, cik, jangan lupa tadah. Sebab apa? Sebab macam biasa, takkanlah rumah saya ni saya raya seorang kan. Dengan adanya hidangan-hidangan macam gini, tak mungkin makan seorang. Tetamu datang hari ni bukan calang-calang sebab susah nak jemput dia. Tapi alhamdulillah dia baca DM saya. Walaupun last DM 2014 dulu tak pernah baca, tapi alhamdulillah kali ni dia baca. Saya rasa amat bertuah sekali dia. Sebab apa? Time-time tengah raya ni, di antara ramai-ramai tu, dia datang rumah saya. Tak payah sembang banyak lah kan. Saya nak jemput Aina Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Aina. Selamat Hari Raya, awak. Silakan duduk, Aina. Kasih. Rasa malu Seorang pula. je Rumah saya. Oh, yelah. Okay. Kalau tinggal dengan Sisi, jadi lain kan? Kan? Aina, semua okey ya? Semua okey, alhamdulillah. Tapi itulah macam tak sangka kan, tengah-tengah raya sudi juga datang rumah saya kan? Terima kasih. Kalau jemput, saya datang. Maksudnya ramai yang jemput tak datang tapi memilih saya. Aina, itulah rumah, apa orang cakap, rumah bujang kan, apa yang ada je lah. Okey, ni pun dah cukup order. Bagus dah sebenarnya. Oh, iya ke? Aina sambil-sambil lah. Okey. Sambil-sambil ni ada pinggan. Boleh ambil makan. Boleh. Semua. Yang ni bukan prop. Memang. Tapi kalau ada yang keras tu, yang tu prop lah. So, kita selalu order 3, 1 prop. Terima kasih. Aina, sila-sila Aina. Baik. Ambil je lah. Makan, ambil je. Nak saya ambilkan ke? Tak apa. Tak apa. Sebab rumah saya kan. Terima kasih. Aina tadi senang tak cek rumah saya? Saya sebenarnya senang. Dia tak susah sangat. Sebab macam pernah datang dulu kan? Lupalah awak ni. Masa tu, yelah. Tapi rumah lama kontrak dah habis. Ni rumah baru. Aina, itulah sambil-sambil kita makan ni kan. Aina. Ya Allah, bertingkat-tingkat pula ni. Orang cakap tak elok. Ada expect tetamu lain ke banyak pinggan ni? Tak, kita memang expect Aina seorang sebab takut Aina jenis yang satu kuih, satu pinggan. Kan jenis setengah orang takut sebab saya ni jarang artis datang rumah. Kadang jiran je. Tapi hari ni saya memang dah blok jalan. Memang sebab saya tak nak diorang tahu Aina datang kan. Kan penuh depan rumah kan. Takut tak cukup kuih. Okey, makan. Sambil makan Aina. Debar-debar rasa Aina. Ya, saya. Kita kan selalu tengok Aina kan. Selalunya penampilan Aina di luar kotak. Maksudnya kotak, Aina kat luar. Start dah. Dah start apa Aina? Tak ada apa. Kan? Faham kan? Faham. Acik pun faham kat rumah tu. Kan? Fashion yang orang kata eccentric. Eccentric? Oh, ingatkan fashion X. Eccentric. Faham? Yelah, maksudnya luar biasa. Kan? Luar biasa. And then bila kita tengok, yelah macam saya sendiri pun Aina selalu tengok Aina kat TV kan. Memang kalau setiap kali show tu dahsyat lah.
kan, dengan Alhamdulillah. bunganya, dengan naik lorinya. Aina lori tu berapa sewa? 2,000. Alhamdulillah, sebab kebetulan hari tu Jujur sangat ke? tak apa, sebab kebetulan nak ada barang yang nak pindah sini hari tu tak Ah. sempat ni lagi. Boleh Bolehlah bagi boleh kontak panggil kan. abang tu. Abang tu dia spotting. Alhamdulillah, Ha. sekali dengan driver. Betul. Alhamdulillah. Aina, tu lah tak makan pun. Nanti dulu. Takut kan. Aina. Tapi itulah bila tengok fashion Aina selalu kan, bila tengok kat TV, memang outstanding. Kan? Betul kan? English. Betul. Tapi bila datangnya hari raya Aina, Hmm. adakah fashion Aina tetap macam tu? Maksudnya pergi bergaya semua tu? Sebenarnya kalau saya beraya, saya seorang Nurul Aina lah. Maksudnya saya simple je. Saya kalau siapa yang pernah jumpa saya waktu Syawal bulan waktu hari raya tahu yang saya suka fashion yang simple je. Saya tak nak benda yang complicated sebab bagi saya itu di waktu itu saya bukan bekerja. Maksudnya bukan Aina Abdul. Saya tidak bekerja. Saya dengan family saya seorang anak, saya seorang adik dalam anak bongsu. Jadi kenapa saya nak berekstra lah. Itu sahaja opinion saya lah. Betul juga. Sebab kadang-kadang kalau dah dengar bunga-bunga tu, time salam raya takut tergantuk kan? Saya tak nak perhatian tu nanti terlalu sangat dekat saya. Macam tu lah. Betul lah. Saya lebih prefer orang kata low profile. Low profile. waktu raya. Maksudnya untuk fashion tu lebih kepada untuk show dan sebagainya. Masa Aina Abdul lah. Betul. Masa Aina Abdul tu kita akan all out. Tapi untuk hari raya dia bukan waktu bekerja. So saya kena kena pandai tahu masa untuk bila saya nak nak extra. Faham. Betul lah tu kan. Bila dah time raya kita sebagai anak kan tak makan lagi tu. Saya tak kisah tak Aina boleh makan dulu baru jawab. Saya akan tanya soalan lah. Lepas tu kan Aina. Garpu tak ada. Rumah awak tak ada. Tak ada apa? Garpu. Oh. Tak ada, tak apalah. Saya tanya je. Memang ada maid. Tapi itulah maid baru Aina. Okey, tak apa. Jadi Boleh je. banyak benda kena ajar. Aina, selalunya lah time raya Aina kan. Ada tak pilihan ataupun makanan? Kita cerita pasal kuih lah. Ada tak yang macam spesifik yang Aina memang harap sangat time raya kena ada? Waktu raya kuih-kuih apa? Ada kuih spesifik Ada tak nanas? Oh, okey. Biskut raya. Biskut raya. Oh, tadi saya sebut kuih raya. Betul lah sebenarnya. Tapi saya kan? Yang salah. Mungkin Aina belah lain kan? Kalau saya waktu raya saya paling suka tak nanas dan juga almond London. Baru nak sebut almond London. Aina lebih prefer luar negara punya kuih lah. Tak adalah. Itu Malaysia kan? Oh ya ke? Oh ya kan? Oh lah. Kenapa tak bagi almond Ampang ke? Almond Jelatik ke? Lebih kenapa tapi tak kisahlah kan? Asalkan dia sedap. Asalkan dia sedap. Mungkin adalah sebab kot kan kenapa almond London kan. Mungkin kuih tu sejuk kot. Mungkin. Mungkin lepas gigit rasa macam salji dalam mulut. Kita tak tahu kan. Sebab tu dia London. Teruskan makan Aina. Okey. Tapi sebenarnya sekejap saya nak panggil ni. Mario. Maid Filipin. Mario. Can help me? Kasih. Banyak marah ke? Dia bagi banyak ni. Mario, jangan baru seminggu kan. Saya boleh call agensi bila-bila masa je. Kalau cerita pasal penyanyi Aina kan. Ya. Yang macam saya pernah jumpa lah. Macam, dorang selalu ada macam pantang larang. Kan? Macam tak boleh lalu bawah ampaian. Wow. Yang tu bukan. First time saya dengar benda tu. Tapi mungkinlah lain lah kot kan. Macam ada pantang ni sebab untuk jaga suara kan. Macam Aina pernah apa? Oh, jiran. Dah start gendap-gendap. Biasalah tu, dah tahu Aina Abdul datang kan. Sebelum ni Aina, sebelum Aina datang, orang buat tak tahu jangan saya. Oh, ya ke? Tak pernah, kalau lalu pun dah tak pernah. Balik. Sekejap lagi. Aina. Biasalah kan. Balik pada soalan. Macam Aina kan. Sebab Aina ni punya suara, ya Allah. Ngap-ngap-ngap tingginya. Ngap. Kadang tak tercapai di akal ketinggiannya tu. Tak adalah. Tak, sebab kalau saya tengok macam kat TV Aina kan, Aina tengah tarik tu, saya macam terkeluar TV macam, kat mana perginya tu? Dah pandang balik. Suara tu, lontaran tu tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Aina kan. Tapi macam Aina, selalunya apa pantang yang mungkin ada pantang larang sebelum show ke? Kalau sebelum show, sebenarnya saya bedal je semua benda. Saya tak ada pantang yang spesifik lah. Ada orang kan tak boleh makan pedas, tak boleh minum ais, tak boleh, ada yang tak boleh minum air gas. Tapi bagi saya boleh je nak telan apa-apa pun. Sorry, tadi air gas
Ha. Oh, tak apa. Aina okey kan? Hari ni dia exception sebab hari Alhamdulillah, raya. Hari raya. Oh, okey. So macam kalau saya sebelum nyanyi tu saya tak kisah sangat apa-apa asalkan jangan makan atau jangan makan sebelum orang kata 1-2 jam sebelum nyanyi. Oh, maksudnya puasa. Ya, dia kena puasa dalam 1 jam setengah macam tu. Sebab bila kita kenyang, kita susah sebenarnya nak tarik. Itulah masalah saya tadi. Makan banyak tadi. Memang bantai kau sebab tak ingat kan perlukan energi. Salah, tak boleh. Salah. Kalau awak nak makan, awak makan pisang. Pisang. Pisang okey untuk menyanyi, dia bagi tenaga, cukup untuk tenaga je. Tapi jangan habiskan semua, makan separuh je. Half je. Half je. Half lagi simpan lah. Half lagi lepas nyanyi lah. Lepas nyanyi tu. Oh, maknanya kalau perut kita penuh, suara tak keluar. Ya, dia akan macam kita mengah. Nampak penat. Memang nampak tadi. Saya nampak penat. Memang saya nampak macam frust lah sebenarnya. Frust sebab Aina dah pula nak datang. Saya pula macam sedih lah Aina. Tak apalah, awak puasa jap. Jadi awak retake balik. Okey juga. Baguslah Aina ni. Okay, Aina sama-sama kita borak ni. Saya nak halau demo ni kejap. Dah start penuh depan rumah. Alamak. Sampai kita makan ni kejap. Jadi kita sambung balik Aina. Sementara saya pergi ni. Baik. Jemput Aina. Terima kasih. Dek, kasut abang tu. Dah dia start pakai kasut orang dah. Baru beli tu masalahnya. Dari KL kita ke Cebu, dari Kuching ke Kota Kinabalu, singgah Bandaraya Melaka, makan asam pedas Singapura, Kuala
Aina, bila kita cerita pasal apa ni, raya, balik kampung, beraya. Yalah Aina Abdul kot. Macam saya, kalau saya sepupu pun saya tak, hari-hari saya akan beritahu orang, sepupu. Aina, sepupu saya, kan? So bila setiap kali hari raya Aina, ada tak macam soalan-soalan cepumas? Yang Aina rasa macam kalau boleh nak elak lah. Yang dah boleh expect macam, jangan kau tanya. Saya paling tak suka lah. Bukan kata macam Kurang lah. kurang berminat lah. Kalau saya balik raya tu orang tanya pasal kerja saya. Macam contohnya macam yang hari tu dapat berapa? Ya Contoh Allah. kan. Ataupun hari tu menyanyi orang ni pakai macam tu macam tu kan. Macam apa-apa yang berkaitan kerja, saya terus rasa macam shutdown sikit. Sebabnya saya rasa saya tak tahu nak explain macam mana. Sebab kadang kerja kita ni kan dia certain decision yang kita buat. Dalam career kita ni kan kadang-kadang mungkin tak senang dekat mata orang. Tapi sebenarnya benda tu kebaikan untuk diri sendiri. Betul. Untuk kita progress lebih ke hadapan kan. Untuk kita jaga juga branding apa semua. So kalau orang tanya saya pasal kerjaya, saya akan rasa macam saya cepat-cepat nak lari. Pergi tempat lain. Bawa pensan je Aina. Selalu macam tu bawa pensan je. Tanya. Itu je cara terbaik je. Boleh tolong panggil mak tak? Diorang akan pendek-pendek. Aina dibawa ke bilik terus. Tak ada soalan lagi dah. Saya tak pernah terfikir Dah nak boleh start bawa buat. pingsan. Start je soalan tu. Aina dah macam ni. Aina akan start macam ni dulu tau. Macam ni, pandang ni. Boleh cuba lah Aina. Balik praktis Tapi kalau ada 10 makcik, 10 kali pingsan. Tak, diorang akan panik juga sekali. Diorang tetap akan panik. Diorang panik lah. Diorang akan Sebab diorang akan jaga juga. Dia macam, soalan ke? Aina dah start macam ni. Panggil mak jap. Tapi saya nak clarify, bukanlah saya takutlah ada yang makcik-makcik yang Terasa. tengok sekarang ni kan rasa macam alah dia ni nak tanya, habis nak tanya apa? Kan semua. So saya cakap lah kurang berminat. Tapi kalau ada saya entertain je. Saya tak buat pensan lah. Tapi kau dah tahu, elakkan lah. Elakkan Kan? lah. Kau Aina pensan kan satu kerja. Kan? Lebih baik dia tanya tu daripada bila nak kahwin. Tu tak mau lah. Kita pun tak nak. Okey, mana yang lagi tak best? Kerjaya tu. Kerjaya tu Yang nak kahwin tu macam okey je. Kahwin tu bagi saya macam alah kita fun je. Alah makcik ni makcik lah kahwin. Cerita pasal muzik Aina kan. Mungkin untuk tahun ni Aina, dalam konteks muzik, apa yang Aina rasa macam kejayaan yang paling besar sekali untuk tahun ni? Bagi saya so far antara achievement yang saya bangga adalah apabila saya dapat menjadi penyanyi jemputan untuk konsert 30 tahun Tok T dekat FTM. Itu antara orang kata benda yang saya tak sangka. Itu antara benda yang saya really celebrate within myself lah. Happy. Aina, tapi macam mula-mula dapat tawaran tu rasa macam mana? Saya rasa macam saya tak percaya sebab saya rasa macam takkanlah kan mungkin manager saya nak prank saya ke apa ke kan. Tapi saya tanya banyak kali. Siapa yang jemput Aina kan? RTM ke Tok T? Cakap Tok T jemput. Macam alhamdulillah, terima kasih Tok T. Dan saya rasa macam tak percaya. But at the same time itu antara highlight lah dalam career saya. Wah, tapi bila ada terbaca artikel yang Aina cakap macam Aina nervous sikit masa tu Ya, betul. Sangat. Nervous sangat sebab lagu yang kami persembahkan tu lagu yang pertama kali saya bawakan ataupun yang saya, sebab tu lagu baru Tok T bersama Lesti Kejora. Jadi saya rasa macam pressure sebab Lesti adalah seorang penyanyi dandut dan version Lesti dalam lagu tu adalah version yang ada darah-darah dandut tu sikit. Jadi saya macam I really want to take that challenge. Sebabnya Tok T yang request nak nyanyi lagu tu. Tu yang agaknya lagi pressure kan bila Tok T request. Sebabnya saya tak biasa nyanyi lagu yang cengkoknya macam tu. And then Tok T pula seorang yang sangat orang kata perfect kan. Jadi saya banyak kali buat silap dekat rehearsal tu sebenarnya. Tapi Tok T okey je. Tok T senyum je. Saya tak tahu lah apa yang Tok T rasakan. Tapi saya banyak kali minta maaf kat dia. Tapi dia tak ada tweet apa-apa kan?
Ha? Dia tak ada tweet apa-apa ke? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Tapi itulah bila Datuk T yang pilih, sebenarnya dia tahulah memang dia tak silap. Walaupun dalam rehearsal tu Aina rasa macam aku ni sebab macam saya pun Aina bila saya dah start bergelar penyanyi, bila Aina sendiri yang rasa berdebar macam tu, apatah lagi saya. Kan? So you know how I feel. So macam walaupun lepas ni kalau Tok T dah invite saya akan gunakan pasal Aina tu lah. Aina pun nervous, saya apatah lagi Tok T. boleh pakai. Okey Aina, sebelum tu sambil kita makan. Aku tak luak aku ni kan, kita nak tengok ni ada VT sikit ni. Sementara VT main, kita makan dulu Aina. Okay. Dan of course bila my late father dah meninggal, jadi kita rindu momen-momen dibangunkan dan sebagainya kan. Jadi sekarang kita buat tapi dia tetap tak sama. Benda yang hilang, yang tak berganti tu akan tetap menjadi memori yang indah. Dan you remember apa yang my late father suka makan dan sebagainya. Jadi kepada kawan-kawan Kak Mish, adik-adik Kak Mish yang Kak Mish kasihi, hargailah orang yang kamu sayangi dan mereka yang menyayangi kamu. Macam itulah. Sebab as time goes by, segala-galanya pun temporary saja. Bahagia sekejap, sedih pun sekejap, raya pun sekejap je. Jadi kalau ada ego, ada masalah dengan orang-orang tua, orang tua kamu, jangan rendahkanlah ego tu sebab tak lama semua ni. Jadi bermaaf-maafanlah kita di hari raya ni. Jangan sia-siakan peluang itu sebab takut nanti menyesal. Selamat Hari Raya. Tadi kita dah dengar Aina cerita pasal orang yang boleh kritik Aina, yang Aina boleh terima kan. Tapi bila nampak Aina ni memang seorang yang sangat hargai peminat kan. Yeah. Ni Aina, special untuk Aina sebab kita ada satu VT khas, soalan-soalan direct kepada peminat-peminat Aina sendiri. Lain macam kan? Walaupun kat rumah saya kita dah keluar dah jumpa orang. Kita pergi kepada soalan pertama. Hai, Assalamualaikum. Saya Faiz, saya iNation. Saya ada soalan untuk Aina Abdul. Siapakah orang pertama yang Aina cari semasa Aina down? Siapa Aina? Selain pada manager? Bibi? Mak saya. Mak. Okey. Mak saya. Dia maknanya kalau apa-apa je memang akan terus mak Dia lah. kalau cakap mak je kan dia macam dah sebab kan. Betul. So mak saya. Sebab mak saya memang dia follow rapat sangat dengan kerjaya saya. Dia tahu apa je yang berlaku dekat dalam kerjaya saya. Sebab yang saya risau sebab mak saya selalu dapat update semua daripada social media. Jadi saya selalu risau sebab mak saya cepat terasa dengan apa yang netizen cakap. Sebab dia baca kot. Ya, dia baca. And then tapi saya tetap akan pergi ke mak saya and I will say saya akan betulkan apa yang mak baca tu ataupun apa yang mak tengok tu tak betul. Kalau mak nak tahu, mak tanya direct Kak Ngun je terus. Kak apa? Ngun. Kak Ngun. Ngun. Itu nama manja. Nama manja dia Kak Ngun. Tak berkakak, tak ada kak. Kat Ngun. Kat Ngun. Dekat Ngun. Dekat Ngun. Ngun Ngun. Okey. Comel nama tu. Ngun. Ngun, kita pergi soalan kedua. Ngun pula. Aina kita. Jangan bukan ahli keluarga kan. Kita asal kena kan. Kita pergi soalan yang kedua pula. Hai Aina, Kefli ni. Kef nak tanya satu soalan ke Aina. Kalau Aina ada beri satu peluang untuk ubah satu perkara dalam industri muzik dalam Malaysia, apa yang Aina nak ubah? Heavy soalan-soalan dia. Ini macam tesis tau. Kalau ada benda yang saya nak ubah Apa Aina? Kalau dalam cerita pasal industri muzik lah. Sebenarnya banyak benda yang saya tak happy. Kita nak dengar benda ni Aina. Kalau sesuatu yang saya rasa saya boleh ubah dalam industri ni adalah saya harap akan lebih banyak lagi, akan ada lebih banyak female producer. Sebab saya rasa this industry is very well male dominated and kadang-kadang kita sebagai seorang figura wanita ni we are a bit shut down when it comes to giving our opinions dekat dalam studio and a meeting. So I wish
the changes that we can see is there's more female representative. Bila Aina cerita tadi dalam meeting semua pun kurang didengari Betul. Bila kita nak cakap tu, perempuan dia memang akan awal-awal dia dah minta maaf dah. Dia cakap, minta maaf Cak. Minta maaf macam- ya Cak. Macam asyik cakap sorry je. Patutnya boleh terus cakap je kan? Kita kadang saya pun macam tanya, apa yang aku sorry sangat? Okey, faham. Sentuh. Jadi, and we are so scared that people don't listen to us. Sedangkan sebenarnya some of the best idea tu sebenarnya datang juga daripada hati-hati wanita. So kita ni lebih peka dengan keadaan sekeliling. Betul. Sekeliling tu? Tak takut awak macam rasa amboi, lelaki tak faham ke? Tak, saya lebih faham dua-dua. Okay, good. Alhamdulillah kan. Tapi Aina macam ke mindset je Aina sebenarnya macam aku rasa macam takut. Sorry boleh tak kalau macam tu. Ya. Yeah. Actually memang wanita kan memang macam Tapi tu. saya pun macam tu juga. So saya siapa aku sebenarnya? Itu awak kena jawab sendiri bukan saya.